message before I'm on your screen, baby. Alright, okay guys. Hari ni Aiman dah bersemangat balik. Sebab apa? Sebab tempat yang Aiman nak tuju ni Aiman perlu bersemangat juga. So Aiman kena bersemangat balik untuk buat YouTube. Tak banyak pun tak apalah, janji ada. Okay. Macam tu insyaAllah. Okay, so yang mana dah pun lama gila menunggu Aiman kan, yang dah lama tunggu Aiman, yang merindui Aiman dan sekeluarga, thank you so much guys. Sebab korang sentiasa menunggu dan menantikan. And Aiman minta maaf sangat-sangat sebab tak bagi komitmen yang terbaik untuk korang. Tapi Aiman harap dengan kembalinya Aiman ni, korang boleh support. Okay, so hari ni adalah hari pembangunan, pembangkitan kejantanan, kemaskulinan. Hari ni hari yang ditunggu-tunggu. Ini adalah pertama kali Aiman akan ke gym. Okay, Aiman akan buat badan. Okay, tapi tak tahulah badan macam mana. Adakah akan jadi macam Mike Tyson ataupun macam Merkin mungkin. Mungkin lagi besar. Kita tahu. Tapi Aiman tak naklah besar sangat. Aiman cukup fit je, dah cun dah. Okay, so ini adalah pertama kali guys, pertama kali Aiman buat badan. Buat badan tu pernah. So sebelum ni Aiman pernah buat badan dengan bar. Okay, dulu saya main bar lah. Saya bawa badan saya 100%. Beban adalah, berat tu adalah berat badan saya lah. Ini dah lama gila dah tinggal. Bau fitness ni memang lama gila dah. Memang lama lah. So Aiman tak tahu. Tambahan lagi Aiman ada kekurangan, iaitu ni Symbiote Aiman, Symbiote Venom Aiman. Tak nampak aduh. Okay, sekejap. Ni Symbiote Aiman ni. So Aiman nak tahu, Aiman nak tengok juga. Aiman rasa tak yakin actually. Pada awalnya Aiman tak yakin sebab Aiman tidur ke ataupun bersentuh sedikit ke dia dah rasa sakit. So ini kita nak tampung dengan berat. So nak tahulah macam mana. Tambahan lagi yang ni, tapak tangan ni. Okay, so mana nak tahu macam mana. Okay, adakah Aiman mampu ataupun tak mampu, ataupun sekali ni saja pergi, ataupun boleh teruskan. Okay, so korang kena ikut Mam punya jenis ni. Okay, korang kena ikut. Daripada keding sekarang dah berisi sikit kan, lepas sudah jadi bapa orang ni, nanti bodybuilder. Kau bayangkanlah kalau Aiman pergi show ataupun pertandingan bodybuilder tu. Okay, so dah terlalu lama. Jom kita ke gym kita. Ya Allah, sampai dah buat ni. Saya sebenarnya dah on time dah ni kalau ikutkan masa ni. Sebab hujan ni. Dah borak lama tak jumpa korang kan. So borak lah, agak borak lah dulu Jom let's go. Alright guys, so saya dah sampai. And inilah dia, saya perkenalkan kepada korang. Personal trainer. Trainer saya Aiman kita tengok betul. Transform daripada Aiman ke at least 3 bulan lah. At least 3 bulan. 3 bulan kita try. Boleh jadi macam ni. Pun dah cun dah lah. Lagi best daripada ni kan. Okay, saya sekarang ni, saya ada masalah ni kan. Nampak? Saya agak takut. Sebelum ni saya nak main boxing. Nak masuk lah, nak masuk pertandingan. Lepas tu wife cakap tak takut kalau jatuh nanti boleh terkoyak semua kan. Sebab tidur sentuh pun dah sakit. So kali ni Mas Riri nak cabar diri Iman. Nak tengok Iman boleh tak lawan benda ni. Mesti boleh. Boleh Mesti boleh je brother. Kita buat dia. Alright, okay. So jom. Okay, jom kita tengok progress by progress. Ini dia first day. Let's go. Okay, so first stamina dulu guys. Okay, so first stamina dulu. Let's go. Okay. So kalau kita buat benda ni, kita tak boleh nak bercakap sangat. Korang tengok progress je lah, okay? Saya tidak tadi stamina apa semua. Sekarang ni, dah nak buat apa? Okay, jadi persepsi kita nak warm up sikit ni. Okay, warm up. Okay.
Ini memang terus terbaik guys. Saya sanggup jalan pada Selangor ke Wangsa Maju juga. Yes. Wangsa Maju guys. So, mesti dia ada kelebihan dia kan. Kenapa saya pilih dia? Okay. So kita tengok progress lagi. Okay. Thank you. Ini first time lah. First time main gym. Korang orang pertama tengok. Rasa guys. Dia dah rasa lah. Ya. Actually masa yang begitu masa ini dia dah keluar. Saya tak belum training, dia dah keluar. Kita tengok. Kita tahu untuk subscribe memang lagi ataupun kita mengalami buat kepada insiden itu setahun baru saya rasa. So dia cakap pernah banyak gila player yang ada status hilang Terus. hilang. Okay, so inilah dia next exercise kita. Duduk tak longkang ni. Okay, Lepas. okay, Bangkit. Tarik. Tak pusat. alright. Oh, ke pusat. Dia bagi space sikit. Okay, okay, Stretch. Tarik. alright. Okay. Ui, dia pergi kan itu. Tahan kedua. Betul. Tu first time pegang dumbbell Setelah dengan rasa hidup. yang lebih proper. Ha. Sebelum ni bahan je kan. Tapi macam dah biasa ni kan. Dia buat macam kan. Sikit dengan buat. Kita lain ada yang kamu tak pandai. Dia nak kat macam mana. So, saya pengajar sekali. Okay. Wah, tengok bom dia memang pengalaman ni. Guys, kalau korang nak tahu, ini coach trainer selebriti tau. Top top selebriti ni Top celebrity trainer. Top celebrity trainer pada suatu kategori dahulu. Yes. So selebriti mana? Kita tanya kejap lagi, okey? Let's go. Okay guys, so ini hari kedua bersama dengan saya punya coach lagi. Hari ni, untuk hari kedua kita akan buat malam. So saya nak check mic saya dah tertinggal semalam. So nak check ada lagi tak mic saya. Bisa. So saya record pakai phone ni. Saya seletak atas ni. Tapi saya dah ambil semua dah. Dalam kereta pun tak ada. Ya. Ha, Benda sekecil alam. benda sekecil-kecil alam. Ha, sudah. Tak apalah, abaikanlah, kita fokus pada train ni. lebih tu. A few moments later. Okey, mana? Sebenarnya mana jumpa dah. Oh gila lah dia duduk sini siut. Bahaya. Mana redor tadi. Alright guys, so saya rasa saya akan buat konten ni hanya untuk 2 hari ni je. Ini adalah bukti yang mana saya workout. And tiba-tiba, secara tiba-tiba, boy. Pam mic hilang kan. Kau ajar aku dah sedih dah 1000 lebih weh. Dia dah redor dah, aku yang fikir. Okay guys. Okay, apa tadi? So, sebelum kita start kita nak kenal dulu lah coach kita. Okay. Semalam kita dah cut and ada apa orang cakap, ada kita tertinggal. Tertinggal lah. Sebab kita excited sangat. Betul. Saya sangat. Sebab
semalam kita ada interview juga sikit. Yang mana coach saya ni adalah selebriti Coach. Celebrity coach dekat Malaysia daripada 2000 start jadi coach daripada 2016. Tapi bila nama naik tu tak adalah nama naik. Ada orang panggil kita masa 2018. Kita train Stacy, Hakim and the Magistrate, Itu dia. Maria Farida, Syuib Sepatu, Arwah Siti Sarah, Raisuddin dan banyak lagi lah. Banyak lagi. Alhamdulillah. And kalau penonton saya ni Ini salah seorang selebriti kita kat ni. Ni influencer kita. okay. Dan kalau korang dah tahu, and mungkin ada yang tahu sekarang yang tengah tengok video saya ni, ni adalah idola pemotoran. Idola pun tak ada lah idola. Tak ada, belum lagi. Belum ke? Belum lagi. Ya ke? Coming soon, amin. Aku nak tapau Hakim Stopa, biar dia duduk tepi, aku pula jadi idola pemotoran. Betul. Okay. Tapi Hakim Stopa Gen Z punya. Aku bukan je nak ajar Aiman gym, tapi aku nak ajar dia juga jadi mat rem. Mat rempit. Kau tunggu aku bawa dia nanti. Aku dah tunjuk dia RZ, Y15 semua. Soon nanti dia mesti akan jadi mat rempit macam aku juga. Nampak? Ini dia punya sign. Ini dia punya sign. Agreement Menandakan. Tapi idola tak ada lah. Idola bersih. Sekali lagi saya perkenalkan dia Coach Rin Ya, betul. Alright. Dia ada juga dia punya community. Setahu saya Plan B. Plan B. Kan? Plan B. So Geng saya aku. tak meluas sangat, tapi kita boleh tengok nanti macam ni. Mungkin kita tak tahu nanti. Surprise. Mungkin akan ada apa-apa. Mungkin apa-apa. Next. Sebab kita orang takkan terputus kat sini kan. Sebab kita ada plan yang lain yang kita nak fikir luar kotak punya. Plan C, Plan C, Plan B, Plan Z. Kita buat sampai Plan Z. Okay, so jom. Okay. Kita teruskan kita Kita punya training. train. Let's go. Alright. Ini kita main chest tricep Semalam kita main back bicep kan. Okay. Ya, ini kita main chest tricep. Okay, just No, ada beban dah. Tambah. Kita nak cepat jadi ni kan. Siap. Okay, dah siap main 30 saat. Alright. Boleh lipat-lipat dulu. Okay, semalam dumbbell first time. Ini kali ini pula first time. Ini kita main Smith machine. Oh, ni root saja dah 10 10, kilo kan. Baik. Biasa saya newbie Mungkin korang dah kepada profesional. Profesional. Saya ni masih amatur lagi. Tak apa. So saya excited lah. Semua pun Saya- bermula dengan amatur dulu baru Ya. pergi ke profesional. Mana terus Ya. pergi profesional? Betul. Oi, rasa dah. Ini hari ni aku lembut baru. Semalam kita bagi fitness test je. Hari ni kita keluarkan tenaga jantan dia. Orang Masih awal nanti lagi. gelakkan main, diorang gelakkan. Diorang tak ada kat sini. Kalau diorang ada kat sini baru diorang tahu macam mana kita gelak kan. Dia tengah gelakkan saya ni. Kan? Nasib baik tak ikut geng-geng AI. Kalau tak saya kena bully ni. Confirm. Confirm. Saya kena buit dulu masa saya baru saya pergi kat dia orang. So dia orang tak ada chances untuk bully saya. Saya akan bully dia orang. Alright. Okay. Last untuk chest. Okay, last game untuk chest. Last game untuk chest.
Okay. So, secara tidak langsung kau tengok konten Man ni, kan? Yang beginner macam Man boleh curi dah ilmu sikit-sikit. Kau setuju tak? Betul tak Man cakap? Membuat konten ni bermanfaat, boleh kongsi juga kat orang. Kalau korang yang beginner macam Man. Secara tidak langsung. Apa? Aku tak tahu ni. Tak. Sebab apa? Maksudnya dia orang tengah tengok video ni, Okey. kan? Man kan beginner. So kalau ada yang nak start juga, secara tak langsung dah terbelajar. Dapatlah ada ilmu juga kita share. Ilmu kita tak boleh simpan, kita jangan kedekut. Kita kena share. Korang boleh nak manfaatkan benda yang baik dalam video ni. Tengok cara posture badan dia, form dia. Free punya ilmu saja. Free korang dapat. Free je. Bapak lah. Best tu. Best kan? Best tu tengok konten ni. Sini ya. Dapat sikit lagi, duduk sana lagi. Okey. Pegang besi kat sini. Okey. Tarik dia dulu. Sini, okey. Tolak dia. Ui, rasa ni. Wow, dia terkeluar tricep cantik. Okey, naik. Tarik lagi. Go. Lagi. Lagi. Alright. So, session untuk 2 hari dah pun settle, okey. So, secara tidak langsung macam cakap tadi, korang tengok video ni dapat juga ilmu, okey. Beginner yang starting nak main gym, yang tak pernah main gym tiba-tiba nak main gym. So dah dapat, kita dah share pun ilmu kat sini. So, thank you guys yang dah pun bersama dengan Man and bersama dengan Coach Rin. Yes, thank you guys. Sepanjang journey ni, okey. Permulaan journey ni. So, kita tengok, mana dah tahu nanti dah sedap-sedap baru kita nak payung lagi, form lagi cantik, apa yang kita buat nanti. Mana dah tahu, kita tak tahu lagi, okey. Alright, so saya rasa saya takkan teruskan journey saya punya apa ni, saya share untuk YouTube. Saya tak rasa saya nak share. So korang mungkin akan keluar terus kepada result. Kita tak tahu. Okay? Pada muka korang. Ada muka korang. Right. Tapi tak apa, manalah tahu. Saya nanti bermurah hati, saya nak share, saya akan share. Alright. Buat masa sekarang ni kita kena fokus 100%. Saya nak fokus. Kalau tak nak kena alik ni, betul. Jadi tak syok. Tadi dumbbell dah jatuh kat muka sebab tak fokus. Okay, geng. Betul. Okay. So kita nak mudahkan urusan buat untuk coach train saya. Alright. So guys, sampai ini saja kita punya konten kali ini. Thank you so much sebab tengok video ni sampai Thank you, habis. geng. Jangan betul like, comment, subscribe dan share. Dan see you soon pada next konten. InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.